Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada semua warga UPM. Tak kira anda adalah staf ataupun pelajar. Selamat datang ke Putra untuk Putra Sihat punya webinar hari ini. Yang mana kita hari ini bersama dengan Prof Ching akan kita bersama-sama hari ini berkongsi berkaitan dengan merintis laluan kontinem tekanan darah, iaitu strategi untuk penjagaan hipertensi yang lebih baik. Untuk makluman, hari ini adalah episod terakhir bagi tahun 2026. InsyaAllah kalau ada diberi masa, kita akan berjumpa lagi pada Januari untuk sesi setiap bulan satu bicara sihat yang akan dikongsikan kepada warga UPM oleh pakar-pakar, tak kira sama ada yang bercakap itu adalah doktor pakar ataupun bukan, tapi yang pastinya kita akan memanggil orang yang pakar bidang untuk berkongsi dengan tajuk-tajuk yang bersesuaian dengan kepakaran yang kita panggil untuk dikongsikan bersama dengan warga UPM. Tujuannya adalah untuk memastikan warga UPM, tak kira anda staf ataupun pelajar, dapat mengetahui ataupun kita dapat meningkatkan kesedaran berkaitan dengan kesihatan, dan seterusnya kita dapat membudayakan, mengubah tingkah laku supaya kita ke arah lebih sihat pada masa hadapan. Jadi hari ini pada bulan 12 kita bersama dengan Profesor Dr. Ching Siu Moi yang akan berbincang berkaitan dengan topik tekanan darah tinggi. Jadi bersama kita hari ini Prof Ching, mungkin Prof Ching boleh memperkenalkan diri, jawatan dan juga tugas di fakulti dan juga di hospital. Terima kasih Prof. Rahmat. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Di Fakulti Perubatan Sains dan Kesihatan, saya adalah seorang pensyarah di Department of Medicine. Di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, saya adalah seorang perunding pakar perubatan keluarga. Tajuk kuliah pertama pada pagi ini ialah melayari kontinum tekanan darah dari kesedaran ke kawaran. Okey, jadi sebenarnya hari ini kita dipanggil sebenarnya adalah salah satu program di bawah Putra Sihat yang mana diketahui oleh Pusat Kesihatan Universiti PKU. Jadi sebenarnya hari ini kita sangat berterima kasih kepada Pusat Kesihatan Universiti PKU, dan juga hari ini kita bersiaran langsung di studio Fakulti Perubatan Sains Kesihatan di bawah Unit Komunikasi dan Ketiliatan. Jadi sebenarnya kita cuba nak mengangkat pakar-pakar bidang di fakulti dan juga di hospital untuk berkongsi. Jadi tanpa membuang masa, untuk hari ini kita ada sedikit perubahan daripada segi format. Sebelum ini kita selalu adakan forum, bermaksud terus kepada sesi soal jawab antara saya dengan jemputan. Tapi hari ini kita ada sedikit perubahan yang mana Prof Ching dia telah menyediakan beberapa slide pembentangan. Jadi kita akan berikan ruang kepada Prof Ching untuk membentangkan lebih kurang 30 minit. Ada slide, bermaksud penonton hari ini bertuah boleh dengar dan boleh baca slide itu bersama. Jadi diharapkan dengan perubahan hari ini mungkin ada sedikit perbezaan yang kita boleh lihat. Tanpa membuang masa, saya menjemput Prof Ching Siu Moi untuk berkongsi dengan kita punya penonton hari ini. Silakan. Terima kasih Prof Rahmat. Okay. Ini adalah kantungan kuliah pagi ini. Apakah hipertensi? Hipertensi bermaksud ia adalah satu keadaan di mana tekanan darah sistolik sama ada atau di atas 140 mm mercury atau tekanan darah diastolik sama dengan atau di atas 90 mm mercury. Dan biasanya kita akan memberi diagnosis ini selepas kita ukur tekanan darah kita 2 kali, dia konsisten lebih daripada bacaan ini. Satu daripada 3 orang dewasa sebenarnya ada masalah tekanan darah tinggi, dan kita tahu tekanan darah tinggi adalah satu faktor utama menyebabkan kita dapat serangan jantung.
Setiap tahun 1/4 kematian dunia ini adalah disebabkan serangan jantung. Tekanan darah juga boleh menyebabkan penyakit wang pinggang, dan penyakit wang pinggang adalah akan meningkatkan kita punya kadar kematian. Di Malaysia, 1/3 orang dewasa Malaysia hidup dengan hipertensi. Walaupun kelazimannya yang tinggi, keadaan ini sering kekal senyap sehingga komplikasi terus muncul termasuk kematian pramatang. Pada 6 Disember, lebih kurang 2 minggu yang lepas, seorang pelajar kejuruteraan muda meninggal dunia akibat komplikasi tekanan darah tinggi. Dia baru saja menamatkan peperiksaan dia dan kemudian ditemui tidak sedar diri di rumah. Bedah siasat juga mengesahkan punca kematiannya adalah akibat komplikasi tekanan darah tinggi yang teruk. So, faktor penyebab hipertensi boleh dibagi kepada hipertensi primer yang tiada sebab. Biasanya kebanyakan hipertensi disebabkan hipertensi primer. Faktor-faktor lain yang menyebabkan hipertensi termasuk kita cakap gaya hidup yang tidak sihat atau kita disebabkan umur meningkat. Kalau kita lebih gemuk, terutama kalau kita punya BMI lebih daripada 25, kita ada kita risiko mendapat hipertensi atau kita meningkat pengambilan garam, atau kita kencing manis, kolesterol yang tinggi, kita juga berisiko tinggi mendapat hipertensi. Orang yang suka ambil alkohol atau merokok, dia juga senang mendapat penyakit hipertensi. So, hipertensi bukan sekadar pecahan tekanan darah yang tinggi, tetapi merupakan keadaan serius yang boleh merenggut nyawa. Walaupun komplikasi lazim yang dialami oleh warga emas, tetapi ia juga boleh berlaku pada sebarang peringkat usia jika tidak didiagnos atau diurus dengan baik. Contoh, pesakit saya yang tekanan darah tinggi, dia bacaan dia sampai 200, 120, dia masih berjalan-jalan dalam klinik. Tapi kalau dia dapat komplikasi, biasanya dia boleh dapat stroke, pecah saluran darah, kekakaran jantung akut atau kekakaran buah pinggang akut. Kita tengok definisi hipertensi di negara kita dengan di negara Amerika. Di Malaysia kita masih menggunakan bacaan 140 bawah 90. Berbanding dengan negara Amerika, dia menggunakan bacaan yang lebih rendah 130 80. Dia punya perbezaan disebabkan kita nak lebih ramai pesakit hipertensi dirawati dengan lebih awal. Okay, kata kesedaran di kalangan rakyat Malaysia yang menghidapi hipertensi adalah 38%. So, mengapa ramai orang tidak sedar bahawa penyakit ini? Sebab sifat penyakit ini dia ada gejala yang jelas sehinggalah komplikasi timbul. Sebab kedua, disebabkan faktor sistem, kata saringan rutin yang rendah di luar tetapan penjagaan kesihatan formal terutamanya di komuniti luar pantai atau tempat yang kurang mendapatkan perkhidmatan. Faktor pesakit, pengetahuan kesihatan yang rendah dan persepsi bahawa ia bukan sejenis penyakit serius yang memerlukan peperiksaan yang berkala. So, pagi ini saya akan mencerita perjalanan dalam penyelidikan hipertensi ini. Dia sebenarnya bermula dengan 2009 di mana saya tajuk tesis masa saya adalah berkenaan dengan hipertensi sampai sekarang. Yang ini adalah peta HARA-7 penyelidikan saya dalam hipertensi. So, saya akan cakap mengenai landscape di Malaysia, perbezaan global dari segi cabaran kesedaran, kawalan tekanan darah tinggi. Saya juga akan sentuh apnea titul obstruktif dengan penjagaan kendiri, kepatuhan kepada ubat, pengurangan pengambilan garam dan penjagaan maya. Akhir sekali saya akan menterjemah bukti kepada perubahan yang bermakna di kita punya kehidupan. Mengikut kajian saya, orang yang meningkat umur terutamanya yang lebih daripada umur 60, kelazimannya mendapat penyakit darah tinggi adalah lebih tinggi. Kalau kita tengok kelaziman pada orang yang berumur 18 sampai 29, kelazimannya hanya 8.7%.
6% berbanding dengan orang yang lebih daripada 60 tahun, kelazimannya adalah 43%. Golongan lelaki, kaum Melayu dengan sesiapa yang tinggal di kawasan pantai juga berisiko mendapat hipertensi. So, hipertensi adalah satu cabaran kesihatan global disebabkan jurang yang besar dalam kesedaran, rawatan dan kadar kawaran tekanan darah. Seorang pakar jantung daripada Japan, Karyo Kazwami, dia pun menyatakan tekanan darah tinggi dan kawaran yang lemah telah beralih daripada negara yang berpendapatan tinggi kepada negara yang berpendapatan rendah. Kalau kita tengok dia punya peratus berupahan di negara Southeast Asia dengan Western Pacific region, penambahannya adalah 144% berbanding dengan negara dekat Europe dan Amerika hanya 41%. Kawasan sumber rendah sebenarnya menghadapi cabaran yang terbesar dalam mencapai pengurusan tekanan darah yang mencukupi walaupun beban penyakit yang semakin meningkat. Kita boleh tengok peratus kesetaraan dengan kawaran adalah paling rendah di negara Afrika berbanding dengan Amerika Utara sebanyak 43%. Di negara Asia Selatan dengan Eropah Barat, dia punya peratus kawaran adalah 32%. Kawaran tekanan darah yang lebih lemah terutamanya disebabkan oleh halangan berbagai dimensi. Faktor sistemik disebabkan kemiskinan dan ketidakstabilan politik yang mengganggu perkhidmatan dan menghadkan akses program saringan. Faktor gaya hidup terutamanya pengambilan garam yang berlebihan, gaya hidup yang tidak sihat, prevalent obesiti yang meningkat dan penggunaan rokok dan alkohol. Bagi faktor pesakit, ketidakpatuhan pengambilan ubat, ciri kesihatan yang rendah dengan persepsi penyakit yang salah. Okay, ini bulan pengukuran Mei adalah satu inisiatif dunia untuk meningkatkan kesedaran. Dia telah bermula sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kempen bulan pengukuran Mei 2018 telah mencapai 1.5 juta atau lebih serta melintasi 89 negara. Kempen ukuran tekanan darah ini dijalankan di kawasan sekolah, di kawasan shopping mall dengan di community. Daripada kajian itu, 33% subjek yang mengetahui penyakit hipertensi, 60% mengetahui hipertensi telah didiagnos sebelum ini dan 55% pengidap hipertensi mengambil ubat, 59% pada mereka yang dirawat mempunyai tekanan darah yang terkawal. Di negara Malaysia, dia pun ada report daripada 2019 sampai 2017 sampai 2019. Kawaran kesetaraan terhadap penyakit hipertensi di Malaysia adalah 63%. Kata kawaran hipertensi telah meningkat daripada 60% ke 70%. Inisiatif saringan berterusan dan usaha kesihatan awam yang konsisten menunjukkan bahawa pendekatan sistematik terhadap pengurusan hipertensi mendatangkan hasil kesihatan penduduk yang baik. Ringkasan, memantangkan terdapat jurang yang besar antara diagnosis dan kawaran tekanan darah yang berkesan di semua benua, kita mesti mengambil cara-cara untuk meningkatkan kawaran, kadar kawaran tekanan darah amat diperlukan. Di Afrika, kita suggest dia mesti memperkasakan petugas kesihatan komuniti dan menggunakan algoritma rawatan yang dipermudahkan berdasar protokol WHO HATS. Di negara Asia, penggunaan pengganti garam adalah diperlukan kerana populasi Asia dia mempunyai sensitiviti yang tinggi dekat garam. Maksudnya, kalau kita ada penyakit tekanan darah tinggi dan kita ambil garam yang banyak, dia akan menyebabkan tekanan darah kita tidak kontrol. Kalau kita boleh kontrol pengambilan garam, dan kawaran tekanan darah adalah lebih baik. Meningkatkan kepatuhan dengan kesihatan digital dan penggunaan alat pemantauan tekanan darah di rumah. Hipertensi rentang maksudnya tekanan darah kita masih tidak dapat terkawal walaupun pesakit itu sudah ambil 3 jenis ubat tekanan darah dan satu jenis ubat dia termasuk diuretik dengan dos yang optimum.
Daripada kajian saya, 8.8% pesakit tekanan darah dia mempunyai masalah hipertensi ringtang. Maksudnya dia punya tekanan darah masih susah dikawal. Dan faktor penentu untuk hipertensi ringtang termasuk pesakit yang mempunyai penyakit buah pinggang kronik. Dia akan lebih susah untuk terkawal. Hypertrophy ventricle kiri adalah kerosakan jantung awal. So yang mewakili penyesuaian otot jantung kepada pepanan tekanan yang berterusan berfungsi sebagai penunjuk awal penyakit jantung hipertensi sebelum kegagalan jantung sistematik berkembang. Daripada kajian saya, 1/4 orang pesakit hipertensif sebenarnya dia ada hypertrophy ventricle kiri. Siapa yang akan dapat risiko mendapat hypertrophy ventricle kiri adalah daripada jantina lelaki, orang yang gemuk atau dia ada kencing manis atau kawaran tekanan darah yang lemah. Diastolic dysfunction, daripada kajian saya juga menyatakan 68% di kalangan pesakit hipertensi sebenarnya dia ada masalah diastolic dysfunction. Yang masalah diastolic dysfunction ni maksudnya dia adalah gangguan relaxation dia otot jantung. Kalau kita punya otot jantung dia tidak dapat relax, maksudnya darah tidak boleh masuk ke dalam jantung. Kalau darah yang masuk dalam jantung itu tidak cukup, yang termasuk dari yang pump keluar itu pun tidak cukup. Apa yang terjadi kepada pesakit yang ada diastolic dysfunction ialah dia akan rasa sesak nafas walaupun dia berjalan atau naik tangga. Tapi kalau dia pergi jumpa doktor order echo, tengok dia punya fungsi dia masih bagus. Dia punya fungsi jantung masih lebih daripada 40%. Tapi dia ada masalah relaxation. Itulah sebab dia ada masalah sesak nafas. SGLT2 adalah ubat yang terbaru dan dia telah terbukti mengurangkan pembentukan dan perkembangan diastolic dysfunction dengan melawat comorbidity. Faktor yang berkaitan dengan orang yang akan dapat diastolic dysfunction adalah orang yang umur lanjut atau dia ada penyakit hipertensi yang lama atau kawaran tekanan darah yang tidak mencukupi atau dia lebih gemuk daripada segi ukuran lilit pinggang, dia ada metabolic syndrome ataupun dia ada hypertrophy ventricle berisiko untuk dapat diastolic dysfunction. Berkenaan kajian penyakit buah pinggang di kalangan hipertensi, sebenarnya kajian rakan-rakan saya mendapati kelaziman penyakit buah pinggang di kalangan pesakit hipertensi ialah 31% atau 1/3 orang yang ada penyakit hipertensi sebenarnya buah pinggang fungsi dia tak berapa baik. Dan kalau kita tengok kadar tahunan adalah 3%. Faktor yang berkaitan dengan penyakit buah pinggang terdiri daripada umur lanjut, kalau dia ada penyakit kencing manis atau bacaan fungsi buah pinggang yang rendah atau bacaan uric acid yang tinggi. Beban kesihatan mental adalah kajian yang dijalankan oleh Dr. Lok, master student saya. Kajian beliau telah menunjukkan pesakit hipertensi sebenarnya dia ada masalah beban kesihatan mental. 16% daripada mereka ada simptom kemurungan, 21% daripada mereka ada simptom keresahan. Dia sangat bimbang apa akan terjadi dekat mereka. Ini menunjukkan kitaran wahara masalah kesihatan mental mengganggu pematuhan terhadap ubat yang akan membawa kepada kawaran tekanan darah yang lebih lemah dan seterusnya mengurangkan kualiti hidup. Apnea tidur obstruktif, penemuan kajian tempatan miri daripada master student saya mendedahkan kelaziman lebih daripada 50% pesakit hipertensi sebenarnya dia ada masalah apnea tidur obstruktif. Dia akan berdengkur waktu malam dan orang yang akan yang merokok dengan kaum Cina adalah golongan yang berisiko mendapat apnea tidur obstruktif. Mengurus hipertensi di Malaysia. Pengguna perubatan pelengkap dan alternatif. Daripada kajian pelajar tahun kedua di UPM mendapati lebih daripada 63% pesakit dengan hipertensif kerap menggunakan ubat kita cakap alternatif sama dengan ubat yang bekalkan.
Pilihan popular termasuk belia, bawang putih dan misai kucing. Dan penggunaan ubat alternatif ini adalah satu peramal signifikan ketidakpatuhan kepada ubat antihipertensi. Ringkasan, 68% pesakit hipertensi dia ada masalah diastolic dysfunction, 31% dia ada penyakit buah pinggang kronik dan 24% daripada mereka mempunyai hypertrophy ventricle chili dan 8.8% daripada mereka mempunyai hipertensi ringtang. 4 tiang pengurusan hipertensi. Ini adalah strategi berasaskan bukti untuk meningkatkan hasil dalam penjagaan primer di Malaysia, termasuk penjagaan kendiri, kepatuhan ubat, pengurangan pengambilan garam dan penjagaan maya. Memahami penjagaan kendiri, ini adalah kajian daripada Dr. Hani Syahida daripada karangan 730 pesakit di 3 klinik primer di Cranberry. Kepatuhan ubat, dia maksud kita kena ambil ubat dengan konsisten, betul dari segi dos dengan masa dia. Dari segi gaya hidup, dia bukan saja fokus untuk kita kena jaga makan, exercise, tapi kita kena kurangkan stres kita dan itu dengan berkualiti. Pemantauan kendiri, pemeriksaan pasien tekanan darah yang berkara dekat rumah dan kesedaran gejala gejala terhadap strok itu pun sangat penting. Di Malaysia, 69% pesakit menunjukkan hanya kepatuhan penjagaan kendiri sederhana, mendedahkan ruang yang besar untuk penambahbaikan. Peramal pesakit kepada penjagaan kendiri adalah terdiri daripada perempuan, pesakit yang mempunyai sejarah keluarga hipertensi dan pencapaian tahap kependidikan yang tinggi. Peramal negatif terdiri pada golongan lelaki, tahap pendidikan yang rendah dengan kaum Cina. Krisis kepatuhan ubat. Kira-kira 50% pesakit di negara maju gagal mengambil ubat lepas dia dapat diagnosis hipertensi. Lepas 1 tahun, keadaan ini lebih teruk di negara membangun. Di Malaysia, kata ketidakpatuhan antara 25% hingga 39% dalam karangan pesakit hipertensi di tetapan penjagaan primer. Peramal utama ialah pesakit yang mempunyai pendidikan tertiary yang lebih tinggi, mungkin lebih skeptikal dan dia nak cari alternatif. Penggunaan itu perubatan alternatif juga dan sesiapa yang dia ada pimpang berkenaan dengan kesampingan terhadap ubat itu, dia pun biasanya tidak ambil ubat. Cabaran garam. Pengambilan garam yang tinggi adalah sebab utama terhadap kawaran tekanan darah yang tidak baik. WHO mengesyorkan kita kena ambil garam kurang daripada 5 gram satu hari. Di Malaysia, sesiapa yang suka makan mi segera, adakah anda tahu lepas kita makan satu package mi segera dengan dia punya gravy, dia punya kuah itu, sebenarnya telah kita mengantungi itu mi segera yang bersama dengan gravy itu sebenarnya mengandungi garam sebanyak 4.3 gram. So memang kita tak ada ruang lah untuk mengambil makanan yang penuh dengan garam yang tinggi. So satu package mi segera dah cukup. Pesakit warga negara mungkin dia tahu dia harus mengurangkan garam tetapi dia tak pandai membaca label atau mengubah cara untuk memasak. So penyelesaian kesihatan awam terdiri pada berlabelan yang jelas. Dan tindakan industri pengurangan garam secara beransur-ansur adalah penting supaya dia tidak menjejaskan jualan mereka. Sasaran kerajaan, sejak Januari 2024 kerajaan telah memastikan dia orang kena buat label dekat dia punya apa yang makanan yang dijual. Sehingga kini terdapat 62 syarikat telah membuat label terhadap makanan. Makanan yang harus dihindari, makanan yang lemak, yang tinggi dengan lemak, otak ke ginjal ke paru-paru ke, itu kita guna kurangkan. Makanan yang disalut dengan menggunakan garam natrium. So kadang-kadang yang ni biscuit, crackers, krepek,
dia sebenarnya kadang-kadang dia label makanan ini memang sihat, tapi kita mesti tengok dia punya kandungan garam. Makanan dan minuman dalam tin, separuh makanan dalam tin dia mesti ada banyak itu garam hitam. Dia tidak tunjuk kepada kita. Contohnya salting, sayuran serta buah-buahan dalam tin. Okay. Atau air yang berkis, sebenarnya dia juga ada kandungan garam yang tinggi. Makanan yang diawet, contohnya sayur masin, ikan masin, udang kering dengan telur masin. Susu penuh krim, mentega, margarin kecil, mayonis, sumber protein haiwan yang tinggi dengan kolesterol itu pun kita kena kurangkan. Makanan yang proses seperti kicap, Maggi, sos tomato, sos sambal, tauco. Kadang-kadang kita ingat kita makan tu dia tak rasa masin, kita ingat dia punya kandungan garam sesuai. Tapi kalau kita tengok bacaan, kandungan garamnya mungkin tinggi. So, yang paling penting kita kena tengok dia punya label, garam yang itu berapa tinggi. Alkohol dan makanan yang mengandungi alkohol seperti durian ke, tempe ke, akan dia kadang-kadang dia ada kandungan garam yang berlebihan. Okay. Sebenarnya kita mengusulkan makanan DASH. DASH diet maksudnya kita kena memperbanyakkan pengambilan biji rain, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, produk atau tenusu, daging macam ayam, ikan dengan sederhana, biji atau kacang, okay, dan gula-gula tambahan kena dikurangkan. So, kita kena makan DASH diet, paling penting. Kalau contohnya, kalau kita makan sarapan pagi, kita boleh ambil tosai, tapi satu keping, lepas tu campur dengan, kalau lebih baik kalau kita minum, tak ada gula lagi baik kalau kita ada kecil manis. Dia punya kuantiti kalori kena daripada 360 macam tu. Atau kita makan popiah, 2 popiah atau pisang. Pisang dia mengandungi potasium yang tinggi. Itu akan mendorong kita kawal tekanan darah. Kalau makan tengah hari, tengah malam, kita ikut suku-suku separuh. Suku-suku separuh maksudnya yang nasi itu ialah suku daripada pinggang. Lepas tu yang sayur pun lebih separuh. Lebih baik separuh, dan kalau kita makan protein, dia mungkin ikan ke ayam tu suku juga. Yang keempat, penjagaan hipertensi maya. Dia melayari kontinum pengurusan hipertensi melalui inovatif, kolaborasi dan penyelesaian penjagaan maya perpustakaan pesakit. Pandemik COVID-19 mempercepatkan peralihan paradigm dalam penyampaian penjagaan kesihatan, menjadikan pengurusan hipertensi maya bukan saja boleh dilaksanakan masih penting. Model penjagaan jarak jauh telah terbukti berkesan dalam mengekalkan penempatan pesakit, meningkatkan hasil dan meningkatkan akses kepada penjagaan khusus. Dia termasuk teleperuntingan yang melibatkan doktor, aplikasi mudah alih dan pemantauan jarak jauh. Kita tengok macam mana kita menggunakan pemantauan tekanan darah di rumah. Nombor satu, kita kena gunakan alat pemantauan yang disahkan dengan cuff size yang betul. Ramaian kita sepatutnya guna cuff medium. Tapi kalau kita size badan kita lebih banyak, besar sikit, kita kena guna L. Jadual pengukuran, biasanya kita kena ambil bacaan selepas kita bangun daripada tidur dalam masa 1 jam, 2 kali, dan sebelum makan malam setiap hari 2 kali juga. So pengukuran data, kita buang pengukuran hari yang pertama. Kalau kita ambil 4 hari dalam 1 minggu, kita kena dapatkan purata bacaan tekanan darah tinggi kita selama 3 hari. Bermaksud kalau 1 hari ada 4 bacaan, 3 hari ada 12 bacaan. Dan kita dapat purata dia, purata bacaan kena kurang pada 135 daripada 85. Sebelum kita ambil tekanan darah, sepatutnya kita kena berehat dulu. Okay. Lepas tu kita kena duduk dan kita kena bersantar atas kerusi. Lepas kaki kita tidak boleh cross over. Lepas tu yang kalau kita guna tangan kanan buat kerja, kita kena ukur tekanan darah kita sebelah tangan kiri. Kalau kita guna tangan kiri untuk buat kerja, kita kena ukur tekanan darah pada tangan sebelah kanan. Dan kita punya alat pemantauan tekanan darah, dia kena sama level dengan jantung kita. Lepas tu kita akan
tekan start dan kita tidak boleh bercakap semasa kita ambil tekanan darah kita. Okey, ini adalah saiz cuff yang betul. Biasanya dia punya saiz ni, bladder yang color yang hitam itu, dia punya standard ialah 13 dalam 24 cm lah. Okey. Okey. Yang ni yang paling penting dalam masa waktu pagi, lepas kita telah pergi tandas, buang air kecil atau buang air besar, dan sebelum kita makan ubat darah tinggi, dan kita masa itu adalah masa yang paling baik kita ambil tekanan darah kita. Kalau kita ambil dua bacaan, yang pertama, kalau bacaan pertama dengan bacaan kedua, dia punya perbezaan daripada 5 mm mercury, kita kena ambil bacaan yang ketiga. Okay. Bantuan pemantauan tekanan darah di rumah, kita boleh refer dekat website ini, Strap BP. Dia adalah sebuah organisasi bukan keuntungan antarabangsa yang bertujuan meningkatkan ketepatan pengukuran tekanan darah dan diagnosis hipertensi. So contohnya, itu alat pemantauan tekanan darah yang disahkan adalah Omron, MicroLife dengan Rosmax. Dan struktur itu kurikulum yang prosedur adalah penting supaya kita pandai menggunakan atau menggunakan teknik yang betul. Aplikasi digital juga penting supaya orang tanya bagaimana kita punya tekanan darah dekat rumah. Kita boleh tunjuk, inilah bacaan tekanan darah saya di rumah. Siapa yang boleh mendidik pesakit selain pada doktor jururawat, kita pun boleh merangkumi petugas kesihatan komuniti dengan farmasi. Macam mana kita nak memberi pengajaran yang berkesan? Biasa kita guna video atau bahan bercetak yang jelas. Dari pemantauan, sebenarnya kita boleh pantau tekanan darah, berat badan dan tingkah laku kesihatan dekat rumah. Peringatan automatik dengan peringatan berjadual untuk pengukuran tekanan darah dan kepatuhan ubat adalah penting. Sokongan kesihatan mental. Sumber digital untuk pengurusan tekanan darah dan kesejahteraan psikologi adalah sangat penting dalam pengurusan pesakit hipertensi. Prinsip utama untuk beralasan jauh, biasanya bacaan tekanan darah dekat rumah dia adalah lebih rendah daripada bacaan dekat klinik, dan pendekatan berasaskan pasukan farmasi adalah penting supaya kita tahu dia betul-betul ambil ubat itu tak. Kalau dia pasti dia benar-benar betul ambil ubat itu, baru kita boleh kita naikkan dia punya dos. Biasanya kita akan naikkan dosnya lepas 6 minggu. So cabaran penjagaan maya seperti saya cerita tadi, kita nak tahu dia betul-betul ambil ubat ke tidak, kita kena tengok daripada rekod farmasi. Daripada rekod farmasi kita tahulah adakah pesakit ini betul-betul ambil ubat atau tidak. Secara ringkas, permekasaan penjagaan kendiri, kepatuhan pengambilan ubat, pengubahsuaian gaya hidup dengan teknologi penjagaan maya adalah sangat penting. Pengurusan hipertensi yang berkesan memerlukan integrasi berbagai strategi di sekeliling pesakit, mencipta sistem sokongan komprehensif yang menangani penanda fisiologi, kesejahteraan psikologi dan harangan praktikal kepada penjagaan. Kita tengok pelaksanaan klinikal yang lain terdiri daripada pendidikan pesakit, terutamanya kita kena sampaikan mesej yang jelas mengenai bahaya hipertensi jika tidak terkawal. Kita kena adakan perbincangan berkenaan ubat-ubat tradisional dan interaksinya sekiranya dia ambil ubat itu. Integrasi teknologi, terutamanya kita kena gunakan apps untuk kita remind pesakit itu ambil ubat. Tangani kesan sampingan, kita boleh membuat perubahan dan gunakan pil kombinasi dan dos kali sehari pun boleh tolong pesakit kita, dan tetapkan malam yang jelas. Itu adalah sangat penting. Okey, ringkasan. Untuk slide yang terakhir, hipertensi kekal sangat lazim dan tidak terkawal walaupun beban komplikasi yang besar. Pengurusan holistik yang menangani faktor fisiologi dan dimensi psikososial adalah penting. Strategi berbagai aspek termasuk penjagaan kendiri daripada pesakit, kepatuhan ubat daripada pesakit, pengambilan garam
dan penggunaan teknologi adalah sangat penting. Kejayaan memerlukan kerjasama antara pesakit, pemberi khidmat dan pembuat pasar. Mewujudkan model penjagaan yang diperibadikan, proaktif dan berpusatkan pesakit untuk masa hadapan yang lebih sihat. Masih. Okey, terima kasih Prof Ching dengan sesi perkongsian tadi. Jadi tadi tu dia agak ceramah yang agak berat sedikit. Jadi hari ini kita cuba untuk slot yang lebih santai. Yang mana saya ada beberapa soalan yang saya akan nak tujukan kepada Prof Ching. Diharap dapat dijawab dengan dalam kata yang santai saja supaya penonton semua dapat mendengar. Tapi dalam masa yang sama saya nak ulang dua perkara. Satu, siapa-siapa yang belum daftar, sila daftar sebab kita nak pastikan kehadiran kita ni direkod. Dan untuk warga UPM akan dapat CPD poin latihan yang UPM akan bekalkan oleh PKU. Itu nombor satu. Nombor duanya adalah kalau dah ada soalan, boleh tulis dulu soalan tersebut di chat box. Nanti saya akan pergi ke soalan tersebut. Buat masa ni, bagi saya masa dulu dalam 10 minit untuk saya berbincang ni. Bukan berbincang, bersoal jawab dengan Prof Ching. Okey. Tadi Prof Ching ada cover, ada sentuh berkaitan dengan pembunuh senyap. Pembunuh senyap ni kadang-kadang kita kata macam senyap ni macam mana senyap sebenarnya darah tinggi ni. Pasal adakah kita langsung tiada gejala ataupun dah terlewat baru ada gejala tu. Sebab kadang-kadang kita ada dengar juga daripada rakan-rakan, dia kata dia makan kambing lepas tu pening kepala. Dia kata darah tinggi dia dah boleh naik dah. Macam dia boleh rasa pula. Kadang-kadang kalau hari tu dia tak buat exercise, dia dah rasa badan tak sedap. Dia kata darah tinggi naik. Jadi macam mana kita nak kata itu adalah gejala ataupun sebenarnya tidak ada kaitan? Bagaimana Prof Ching? Okay, terima kasih Prof Rahmat berkenaan soalan yang ini kita cakap yang penting lah. Kita cakap dia penyakit yang senyap. Maksudnya dia bukan 100% setiap kali dia mesti ada gejala yang pening kepala, sakit kepala. Kadang-kadang dia punya bacaan perasa tinggi daripada 200, 120, tapi dia tak ada rasa apa-apa pun. Tapi ada seorang dia tak berapa tinggi 160 pun dia rasa macam otot dia macam sangat ketat ke. I akan cakap dia keramaian, dia tak pesakit yang ada tekanan darah tinggi yang itu tinggi tu dia tak ada simptom. Tapi sebahagian sekelintir kecil dia ada simptom macam yang program cakap itu. Okay. Yang paling penting kita kena ada kesedaran diri. Kalau kita lebih daripada umur 18, setiap kali kita pergi jumpa doktor dekat PKU ke apa ke, kita minta dia tulis. Tapi tulis tu yang paling penting, kita kena ada satu pokok rekod sendiri. Kalau tidak, kita pun selalu lupa. Doktor cakap nombor, tapi tak tahu bacaan dia sebenarnya. Okay. So yang paling penting, jumpa doktor mana-mana, dekat PKU ke, dekat klinik luar ke, kita minta doktor tuliskan bacaan tekanan kita. Okey, jadi nak tanya juga pandangan daripada segi tabiat. Macam saya ada sedikit tabiat, saya suka ambil kesempatan. Maksudnya kalau kita pergi shopping mall tu kadang-kadang ada farmasi, kadang-kadang ada pameran kesihatan, kita hulur tangan. Hulur tangan tu bukan nak bantu sebenarnya, hulur tangan suruh cek tekanan darah. Jadi bila dia cek tu kita dapat bacaan 120 atas, bawah tu 80 ke bawah, saya rasa okey, happy. Dan saya jadikan dia jadi macam satu rutin, macam sebulan sekali ke pergi mall ke, cuba singgah. Kadang-kadang kalau pergi farmasi, dia ada juga buat servis ni secara percuma. Maksudnya kalau pergi dekat kaunter farmasi tu, boleh cek, minta dia cek. Pasal kadang-kadang dia nak jual, dia nak cuba jual dia punya mesin kadang-kadang. Jadi sebenarnya kita boleh hulur tangan. Jadi benda-benda macam tu sesuai untuk warga amalkan. Betul, saya sangat setuju dengan Prof Rahmat. Itu adalah amaran yang bagus. Sebenarnya di negara-negara lain, dia pun ada macam stesen dekat klinik kesihatan, dia boleh terus ukur. Tapi dia biasanya dia punya alat pemantauan tekanan darah akan diikat lah. Kalau tidak itu, alat itu pun dia kena ambil sekali. Tapi memang itu adalah cara yang bagus, opportunistic screening. Yeah. Betul. Jadi saya rasa sebagai pakar perubatan kesihatan awam, hari ini yang kita boleh ambil salah satu tips lah, kalau ada peluang buat saja ujian darah tu. Tak kira lah umur anda ni anda semua dah bekerja 18 tahun dah ke atas, maksudnya pada bila-bila masa jika ada kesempatan pergi hulur tangan, cek tekanan darah.
Lepas tu kalau bacaan dia atas 120, bawah tu atas daripada 80, minta dia rujuk ataupun kita pergi ke klinik kesihatan untuk dapatkan kepastian. Boleh begitu, Poching? Boleh. Kalau pergi ke klinik tu nanti, kita akan jumpa dengan pakar perubatan keluarga. Pakar perubatan keluarga. Okey, soalan yang kedua berkaitan dengan pembunuh senyap tadi. Jadi kita nak tanya juga, kalau tanda-tanda yang macam saya perlu pergi segera, pergi ke hospital. Sebab mungkin belum stroke lagi ni, tapi tanda tu dah agak kritikal. Jadi mungkin Prof. Ching boleh jelaskan apakah tanda-tanda yang kita kata warning, tanda-tanda amaran. Kalau saya ada rasa tu, ingat Prof. Ching ada sebut hari tu, saya kena pergi jangan bawa kereta, minta ahli keluarga bawa saya pergi ke klinik, cek apa dia tanda-tanda tu. Okey, kalau kita cakap tanda-tanda stroke yang lebih awal, kita panggil akronim FACE. Facial asymmetry, maksudnya kita akan nampak dia punya muka, dia macam ada satu pula macam dia sengit, kata-kata mulut dia sengit, atau mata dia macam satu sengit, dia tak serata macam biasa, itu face lah. Ataupun pertuturan dia tak jelas. Dia biasanya kalau dia okey, dia tak ada stroke, dia boleh cakap dengan lancar. Kadang-kadang dia terus senyap walaupun kita sedang kita makan, tiba-tiba dia senyap, lepas tu tiba-tiba dia tak boleh duduk, dia terus bersandar, atau itu mungkin dia ada stroke atau sakit jantung. Itu maksudnya dia kena pergi kemudian call ambulance dah. Lepas tu yang paling penting, kalau dia tak conscious, itu memang kita semua orang tahu lah. Yang paling penting, biasanya I nampak lah kalau orang yang ada stroke tu sebelahnya, dia biasanya dia punya simptom sebelah badan. Dia ada sebelah kanan atau kiri, dia kadang-kadang dia pegang parang, tiba-tiba parang tu terjatuh. Kalau kita punya ibu bapa, tiba-tiba dia ambil dia punya cawan, dia nak minum, tiba-tiba dia nampak dia punya tangan macam tak kuat. Kita ingat orang tua dia tak kuat, sebenarnya bukan. Itu adalah simptom stroke. Itu ada seorang dia cakap dia nampak dekat depan dia macam ada itu curtain dia jatuh daripada atas yang gerak, dia mata dia tak boleh rehat. Itu pun adalah satu simptom stroke yang awal. So macam mana kita boleh buat apa supaya kita untuk mengelakkan yang stroke ni berlaku? Yang paling penting, kita punya bacaan selalu kena kurang daripada 140/90. Untuk diagnose, kita ada sakit hipertensi ialah 140/90. Kita nak control pun kurang pada ini 140/90. Saya lah kalau bercatang, kalau kita memang berbaik hatilah kalau kita nak terma, kita satu itu machine ukur tekanan darah dekat masjid ke apa-apa. So sesiapa dia nak datang sembahyang Jumaat, dia pun boleh pergi cek tekanan darah. Actually ini adalah dijalankan di negara-negara macam Afrika. Kalau dia orang nak pergi sembahyang, dia orang cek tekanan darah. Daripada situ dia akan tahu dia punya tekanan darah ada tinggi ke, rendah ke, macam itu. Okey. Jadi kita seterusnya daripada segi tadi kita kata tanda-tanda amaran, tapi tanda amaran tadi tu yang disebut approaching tu pernah kita cover dah pada tajuk Angin Ahmar Oktober. Nanti boleh tengok kita punya rekod video yang ada di dalam YouTube. Nanti pergi ke Pusat Kesihatan Universiti, kita cari balik dekat mana kita punya recording tu, boleh tonton semula untuk tajuk stroke. Kita ada cover cerita pasal phase tu. Bermaksud tadi tanda amaran yang Prof Ching sebut tadi tu adalah tanda-tanda dah macam dah stroke tanda stroke. Jadi berdasarkan pengalaman Prof Ching dah bekerja lama ni di klinik di apa kita kata di klinik sebagai perubatan keluarga kan, nak tanya daripada segi komplikasi yang kita kata komplikasi lah yang berlaku, selalunya sekarang ni trend dia macam mana? Okay, kalau trend dia, kalau komplikasi orang yang tak kawal dia punya tekanan darah, yang paling kita cakap lazim ialah diastolic dysfunction. Itu senang kata jantung lemah. Lemah jantung Tak, dia punya fungsi jantung dia lebih daripada 40%. Dia tak lemah, tapi dia tak boleh relax. Kalau dia tak boleh relax, dia tak boleh pump darah yang banyak keluar daripada jantung. Itulah sebab kita akan rasa sesak nafas. Dia punya simptom macam orang yang jantung lemah. So yang diastolic dysfunction adalah komplikasi yang paling lazim berlaku. Nombor 2, kita cakap dari segi buah pinggang. Kalau kita tekanan darah tak
terkawal, dia akan mempengaruhi buah pinggang kita. Dan lama-lama nanti kita akan kena cuci buah pinggang. Okay. Nombor 3 ialah kita cakap left ventricular hypertrophy. Hypertrophy ventricle kiri. Dia punya bengkak. Dia punya otot akan bengkak sebab tekanan darah kita tidak terkawal. Okey. Jadi kita senang kena bayangkan dalam badan kita ni sebenarnya macam ada satu sistem pipe. Kalau pipe tu dan sistem tu tekanan dia terlalu tinggi, pertama dia punya pump tu dia jadi bengkak. Dia dah bengkak. Bila dia dah bengkak, dia punya air tu dia dapat masuk sikit, keluar sikit. Itu yang dia jadi kurang, dia sesak nafas, dia jadi lemah. Dan yang paling satu lagi yang kita kata tadi tu, dia punya buah pinggang rosak. Jadi bayangkan tekanan darah tinggi tu menyebabkan dia punya penapis yang ada di buah pinggang tu rosak, hancur. Lama-lama kena dialisis. Jadi kita bayangkan kita ni ada satu sistem pipe ni dalam badan kita ni. Yang ada tekanan dia yang sepatutnya 120/80. Tapi kalau tinggi saja organ semua hancur. Okey, Prof Ching, seterusnya kita nak bertanya berkaitan dengan kita kata Asia ataupun sedang kata warga UPM. Saya pun sebenarnya tadi bila cerita pasal badan besar ni pun saya kata itulah saya salah satu risiko yang saya ada. Tapi Prof Cik mungkin nak tekankan sikit dengan warga UPM yang kebanyakan masa, bukan semua, saya kata kita banyak mengajar, jadi kurang sedikit daripada segi sedentary lifestyle tu kurang sedikit. Jadi apakah faktor-faktor risiko yang kita boleh kenal pasti di kalangan warga UPM? Okey, faktor-faktor yang boleh kenal pasti di UPM adalah kita jarang berjalan, jarang exercise. Sebab kita akan tutup di depan komputer kita buat kerja tidak berhenti-henti. Kalau bolehlah saya bercadang selepas kita makan tengah hari kita boleh berjalan di kawasan UPM selama mungkin 15 minit sampai 30 minit. Yang paling penting dia punya tu ni kita cakap exercise ni kumulatifnya sebanyak 150 minit. So satu hari 30 minit, 5 hari dah 150 minit. Okay. Berjalan pun boleh ya? Berjalan pun boleh sebenarnya. Jadi sebenarnya ianya adalah selari dengan hasrat visi dan juga dilaksanakan oleh Putra Sihat di bawah diketuai oleh Pusat Kesihatan Universiti, yang mana kita ada program 10,000 langkah. Selalu dilaksanakan sebenarnya setiap bulan, setiap minggu ada saja email yang kita terima, kita ada program 10,000 langkah. Nak dengan tak nak saja. Program dah ada, tempat dah ada, cuma musim hujung tahun ni dia hujan sikit. Jadi terpaksalah kita berjalan 10,000 langkah tu di dalam bangunan. Okey. Jadi nak tanyalah, kalau kita dah tahu kita kena berjalan, 15 minit tadi tu kali dengan 5 hari ataupun 30 minit kali 5 hari lah baru dapat kan, 5 kali 3 150 minit. Okey, ada tak langkah-langkah lain yang kita kata, bukanlah kata nak lebih baik, tapi kita nak jadi apa lagi yang kita boleh buat untuk pastikan kita punya risiko darah tinggi tu kurang. Saya umur dah 43 ni. Nasib baik pressure masih 110/70. Itu rekod saya. 110/70. Alhamdulillah masih boleh kekal lagi. Tapi mungkin saya perlu buat sesuatu lagi dan kadang-kadang kita pun boleh buat sesuatu lagi. Ya, sebenarnya perapatan kita juga sangat penting. Kalau perapatan kita adalah kita cakap dalam kurungan ideal, maksudnya BMI kita 18 sampai 23. Kita memang setiap kalau kita boleh kurangkan berat badan 1 kilo, kita boleh kurangkan tekanan darah sebanyak 1 mm mercury. Macam mana kita kena kurangkan berat badan ni paling penting. Dia punya tu kita cakap cara dia, minuman kita tambah gula yang berlebihan. Contohnya kita minum kopi pada waktu pagi. Kita cuba minum kopi kosong. Lepas tu kalau tengah hari kita makan ikut formula suku-suku separuh, malah pun ikut suku-suku separuh. Yang paling penting kita punya masa makan tu tak mau terlalu lambatlah, lewatlah. Kalau kita tidur
lepas 2 jam kita makan, lepas tu 2 jam itu dah selamat sikit lah. Kalau kita itu terus kita makan, memang kita akan gemuk cepat lah. Terutama kalau kita makan buah atau benda-benda yang manis, itu memang kita cepat gemuk. Okay. Jadi hari ni sebenarnya yang bercakap itu dia tunjukkan tauladan sekali. Kalau tengok daripada segi figura kita kata, Prof Chin dah tunjukkan dah sebenarnya apa yang dia cakap tadi tu dibuktikan. Jadi kita hari ni saya kena belajar banyak dengan Prof Chin. Saya kena ikutlah ni macam mana nak kurangkan berat badan. Jadi soalan akhir yang saya akan tunjukkan, lepas ni kita akan baca soalan ni semua. Okey. Kita kata zaman sekarang ni ada 2 perkara. Satu, kita pelaburan untuk kesihatan. Tadi cakap mesin tu mesin yang berjenama. Harganya saya kurang pastilah, mungkin boleh dapat percuma kalau ada yang taja, tapi mungkin yang sampai beratus ringgit. Itu yang pertama. Tapi sekarang ni pun ada juga kita kata bukan gerakan lah, ataupun kita kata lifestyle yang gunakan jam. Jam boleh tengok sekali. Pressure dia berapa semua. Jadi nak daripada segi sudut pandang pakar, kita ada mesin yang mahal, harga mahal, dengan satu lagi jam yang boleh terus cek tekanan darah, lepas tu boleh ada rekod dalam kita punya smartphone. Jadi apa pandangan Prof Chin terhadap perubahan ini, dan adakah benda ni bagus untuk diamalkan ataupun mungkin kena secara tradisional juga? Bagaimana Prof Chin? Okey. Kalau kita tengok dia punya mekanisme, kita punya cara pemantauan tekanan darah yang tradisional, dia guna kita cakap dia punya formula, kita tengok dia punya pengaliran darah. Daripada situ kita baru boleh generate tekanan darah dia, so itu lebih tepat. Kalau berbanding dengan smartphone, dia punya prinsipal dia lain. Dia adalah berdasarkan kepada cahaya yang diserap oleh smartphone kita ni. So dia punya bacaan, mengapa saya cakap tak berapa tepat, sebab dia sangat bergantung kepada pergerakan tangan kita. Kalau kita angkat tangan, mungkin tekanan darah dia akan berubah dengan banyak. Bersama dengan kalau kita ukur tekanan darah dengan letak tangan kita. Dan kalau kita makan ubat tekanan darah, kalau kita guna cara yang tradisi, dia boleh dapat perubahan tekanan darah lepas kita ambil ubat. Tapi yang ni, kita ni smartphone, mungkin dia punya perubahan lepas ambil ubat tekanan darah, dia tidak dapat di-capture lagi. Sebab dia punya cara ambil pengukuran tekanan darah adalah perlainan. Tapi untuk sebagai screening atau kita cakap tengok bacaan kita, tengok dia punya trend macam mana, itu boleh digunakan. Tapi nak guna untuk membuat diagnosis ke, nak adjust ubat, itu kita masih guna cara tradisional. Okey, jadi kalau sekadar kita nak tahu kita punya heart rate, kita punya tekanan darah ataupun kita punya nadi, itu mungkin boleh guna. Tapi kalau nak yang tepat tu, kena juga gunakan mesin yang tadi yang di-recommend oleh Prof Chin. Jadi sekarang ni saya dah habis soalan saya. Saya kata 10 minit, 5 soalan saya akan tanya tadi. Jadi masih kita di sini ada lagi lebih kurang 88 penonton di rumah, dan saya kira ada banyak juga soalan. Encik Kayum boleh nak daripada atas untuk tengok soalan-soalan daripada atas. Kita cuba cover sebanyak boleh soalan sehingga pukul 11 tapi mungkin kita akan berikan masa yang tambahan sedikit lah. Okey, ada link kehadiran. Okey, link kehadiran kita dah bekalkan. Saya tadi pun okey. Okey, daripada Puan Noriza Jun. Doktor, bolehkah alternatif sahaja dan mengubah gaya hidup selain ubatan hospital? Bolehkah mengurangkan hipertensi? Okey, silakan. Okey, di negara Indonesia, ramai pesakit dia akan bergantung kepada ubat tradisi. Tradisional lah, kita cakap macam misai kucing ke, belia ke. Sebenarnya dia hanya berfungsi sebagai adjunct. Yang ubat yang paling penting masih ubat tekanan darah tinggi, sebab ubat tekanan darah tinggi dia telah ada banyak kajian, dan dia punya pengurangan tekanan darah memang banyak berbanding dengan yang tadi itu ubat-ubat tradisional. So punya jawapan itu adalah sebagai adjunct. Dia bukan yang fungsi yang utama. Okey. Maksudnya kita mesti ada standard care. Maksudnya gold standard masih lagi bergantung kepada tahap tekanan darah tu. Kalau perlu ubat dengan tak perlu ubat. Mungkin ada pada tahap awal tu tak perlu ubat kan? Okey, kalau pada tahap awal kita masih menggerakkan gaya hidup yang sihat. Maksudnya kita kena kurangkan berat badan, kita kena
kurangkan pengambilan garam, fitur yang cukup sebab kadang-kadang kita stres, tekanan memang tinggi. Itu awal-awal tu, tapi kalau awal-awal pun tekanan darah dia memang dah tinggi sangat, kena makan ubat juga. Betul. Dia lebih daripada 140-90 dan dia ada kencing manis, dia ada kolesterol, memang kita akan bercatang dia ambil itu ubat lah supaya kurangkan risiko untuk dapat stroke lah. Okey. Lepas tu bagaimana kita kata kalau dia nak ambil complementary ataupun kita kata tradisional ni, kadang-kadang kita takut ubat tersebut mengganggu ubat yang kita bagi ataupun sebenarnya dia menyebabkan tekanan darah tinggi tu lagi tinggi pasal mungkin ada kandungan garam. Jadi macam mana kita nak bagi nasihat? Sebenarnya tak boleh makan terus, kena minta advice dulu ya. Bagaimana je? Okey. Kalau kita tengok makanan functional food, itu makan belia ke, itu tak ada masalah sebab itu adalah sejenis makanan functional food. Tapi kalau ubat tradisional yang complementary tu, kadang-kadang kita takut dia ada ubat steroid yang kita tak tahu. Itu dia akan berinteraksi dengan ubat hipertensi kita. Terutamanya orang tua-tua, dia ada sakit lutut, dia akan ambil ubat, kita cakap NSAID lah, yang itu untuk kurangkan sakit lutut. Yang itu ubat, dia pun ada interaksi dengan ubat tekanan darah. Dia akan menyebabkan tekanan darah kita akan naik. So kalau kita tak tahu, kita selalu boleh berbincang dengan doktor. Dan pada segi makanan biasanya tak ada masalah lah. Okey, terima kasih Puan Cing. Kita ada juga nasihat ni, kita kata perkongsian tips daripada Puan Nur Syahira. Dia cerita pasal berkaitan dengan tips penjagaan hipertensi di usia awal, di usia 20-an, gaya hidup kena bersenam betul, kena sarapan pagi kopi. Jadi macam mana kopi ni? Sebab dia ada kafein dalam tu. Tapi kalau semalam hari tu kita ada cerita pasal kencing manis, jadi masalah lah. Tapi hari ni kita cerita pasal darah tinggi. Kafein ni adakah memberi pengaruh kepada tekanan darah? Okey, kalau kita cakap kafein, ada kajian menunjukkan dia boleh kurangkan kita punya risiko untuk dapat dementia. Daripada segi ukuran tekanan darah, biasanya kita eratkan, kita kena minum kopi 30 minit sebelum kita ukur tekanan darah. Kalau kita minum kopi sekarang, kita pergi ukur, memang dia akan ada efek lah sebab kan itu kopi dia ada adrenalin. Dia akan menyebabkan denyutan jantung lebih cepat. Dia punya tekanan darah akan lebih tinggi juga. So kita ukur, ambil pacaran tekanan darah lepas 30 minit, tak ada masalah. Okey, so tadi cerita pasal nutrisi dah ada. Doktor Puan Zarina pun dah tanya pasal kafein. Prof Chin dah jawab dah. Kita tengok daripada soalan Amiruddin. Dr. Amiruddin ni memang terkenal dengan soalan-soalan panjang jadi kita tengok sekejap. Dalam konteks penjagaan kesihatan yang semakin mengutamakan pencegahan berbanding rawatan, ni kita kata prevention better than cure kan. Bagaimana kita boleh merumuskan dasar kesihatan yang dapat menyokong pengurangan beban penyakit hipertensi melalui intervensi komuniti. Jadi saya rasa Prof Ching ni kebanyakannya dekat klinik, tapi kita tengok kita dah mula bersama-sama buat kajian kajian intervensi pencegahan kepada komuniti. Tak kira lah komuniti tu di luar ataupun komuniti tu di klinik sendiri. Jadi mungkin untuk darah tinggi ni bagaimana pandangan Prof Ching berkaitan dengan intervensi komuniti ni? Okey, daripada segi intervensi komuniti yang paling penting, kita kena meningkat kesedaran di kalangan komuniti, meningkatkan kesedaran supaya tiap-tiap orang tahu bacaan tekanan darah dia berapa banyak. Yang itu paling penting di tangan saya. Nombor 2, gaya hidup yang sihatlah, terutamanya kita kurangkan pengambilan garam yang hidden, maksudnya kita punya makan roti pun ada banyak garam hidden. Lepas tu cracker, kita apa yang masin tu kita kena kurangkan, bukan cakap tak boleh makan, kurangkan. Kalau kita contohnya, kalau kita makan pergi kahwin kalau kita nak makan ayam ke, kita gravy dia kurangkan. Sebab gravy tu dia banyak lemak dengan garam. Kalau kita nak makan daging, makan dengan sederhana. Sebab kalau kita ada sakit hipertensi, kalau kita makan daging, tekanan darah memang sedap. Itu saja. Okey, cantik Maksudnya masih lagi komuniti ni kita kena buat sesuatu. Kesedaran dan kita harap dengan kesedaran tu dia akan mengubah tingkah laku tu. Tingkah laku tu yang mahal tu. Dia susah tapi mahal, tapi yang itu yang sebenarnya paling berkesan sebab kita cerita betul berkaitan dengan satu populasi. Soalan seterusnya daripada Encik Samsul Izhar.
bolehkah kita anggarkan tekanan darah tadi tu dengan nadi, kita punya heart rate ataupun HRV, boleh ke? Okey, kita ada kajian berkenaan dengan heart rate variability lah. You punya heart rate kalau lebih tinggi, maksudnya you punya jantung kena bekerja lebih kuat. Ada semua orang pada peringkat awal dia mendapat penyakit hipertensi, dia punya kadar nadi akan lebih tinggi. Terutamanya dia pergi klinik, dia punya tekanan darah akan menjadi tinggi berbanding dengan bacaan dekat rumah. Kita cakap dia punya adrenaline itu dia excited, dia senang react dekat environment yang baru. Memang kita ada nampak dia punya ada hubungan antara tekanan darah dengan nadi. Okey. Mungkin saya nak satu lagi tambahan daripada segi pengalaman sendiri lah ya. Bila saya masuk dalam fasa nak buat senaman banyak, maksudnya sekarang ni tengah saya fasa berehat ni. Tak bagus sebenarnya, tapi biasanya saya akan ada satu tempoh yang saya akan banyak bersenam. Jadi saya perasan kalau heart rate tekanan kita punya nadi tu makin rendah, resting heart rate tu dia jadi 60-70 kan, sebenarnya tekanan darah saya lagi cantik. Tapi kalau saya dah lama tak buat tu, nanti saya punya resting heart rate tu pun makin tinggi dan tekanan darah saya pun sebenarnya dah start naik dah daripada biasa. Tapi alhamdulillah masih bawah 120 lagi lah. Tapi saya akan ubah. Cuma ada satu soalan tadi tu daripada Dr. Amarudin tu berkaitan dengan ada banyak mesin. Tapi tak pasti mesin ni tepat ke tak. Pasal mesin tu setiap satu tu bacaan dia tak sama. Jadi macam mana kita nak calibrate ni? Ada tempat ke kita boleh hantar? Boleh. Kalau kita nak buat calibration, kita boleh bawa mesin sendiri pergi ke klinik. So kita punya mesin dekat klinik, biasanya kita kena buat calibration tiap-tiap bulan. So kita berbanding dengan bacaan mesin kita dengan bacaan tekanan darah dekat klinik. Kalau perbezaan daripada 5, kita akan minta yang pesakit itu ambil maklum lah. Maksudnya you kena tolak berapa ke macam tu. So maksudnya kalibrasi itu manual, bukannya kita mesin tu kita setting macam jam. Bukan okay. Saya rasa ada banyak juga salah faham tu. Kita kata kita bawa mesin, lepas tu orang tu pomen. Sebenarnya tak. Dia cuma kata okey, mesin ni dia kurang 5 daripada kita punya. Jadi nanti kat rumah tu sepatutnya kita punya bacaan kalau 120, sebenarnya lah 125. Begitu? Okey, manual kena ingat. Okey. So kalau ada siapa-siapa yang ada banyak mesin tu, mungkin tak payah bawa semua mesin. Bawa mesin yang biasa guna tu, yang paling elok sekali tu, calibrate yang tu saja. Lepas tu yang lain tu nanti follow je lah, dia punya kalibrasi dekat situ. Itu cadangan je lah. Kalau tak nanti nak bawa 4-5 mesin, banyak pula ya. Okey, soalan seterusnya daripada Fui Chun Lim. Okey, bagaimana underweight pula ni? Okay. Underweight orang tengok sihat-sihat ni, main badminton malam-malam ni. Tengok mati sakit jantung. Tengok rupanya tekanan darah tinggi masa tu. Jadi apa cerita ni? Okey. Kalau kita underweight, sebenarnya kita nampak dia sihat tapi kita tak tahu dia punya risiko yang lain, macam dia ada kencing manis ke, dia ada kolesterol yang tinggi ke, atau dia ada, kita cakap keluarga dia ada orang yang mati mendadak tak? Kalau dia ada risiko yang lain, kita kena pakai dia ubat untuk kencing manis dengan kolesterol. Dia underweight ni, kita cakap kalau dia semasa dia umur meningkat, dia punya kadar metabolic rate akan menurun. So lama-lama you punya itu BMI akan menjadi normal. Jangan takut. Tapi kalau saya lah pakai kaum Cina, biasanya dia underweight, dia ada masalah osteoporosis. Ini yang tidak ada kaitan dengan hipertensi pagi ni lah. Tapi saya nak cerita, kalau you betul-betul underweight, you nak tambah berat badan, you boleh datang ke klinik FMC. Kita ada Putra Vivi, kita boleh tolong orang yang gemuk, orang yang kurus, semua kita boleh tolong. Okey. Kita jawab soalan dulu sebelum kita tanya apa yang ada lagi dekat hospital. Okey, daripada Puan Nur Syahira tadi. Dia kata sebenarnya tadi tu soalan. Yang banyak-banyak tu pasal yang nutrisi kena makan tu semua soalan, tapi kita dah jawab dah, betul. Kita kena jaga kita punya nutrisi, kena makan seimbang. Kevin tadi pun dah sebut dah. InsyaAllah Syairah dah boleh jawab dah dengan soalan tadi tu. Okey, next, ada lagi soalan ke? Tak ada dah, habis. Okey, kalau dah habis, saya mungkin ambil kesempatan 1 minit 2 minit. Prof Cik mungkin boleh kongsikan apa. Ada satu lagi soalan, minta maaf daripada Encik Muhammad Razi. Cerita, Prof, adakah hipertensi boleh memberi kesan kepada masalah penglihatan kabur? Penglihatan kabur ni ada banyak sebab juga tadi tu. Satu yang tadi keten tu,
Oh, itu kabur ke ataupun lain tu? Macam mana approaching? Okey, kita tengok kalau penglihatan kabur di kalangan orang tua ada usia yang berusia yang paling lazim kita tengok ialah cataract. Cataract ya. So cataract you nampak benda yang tak jelas kabur. Terutamanya pada waktu malam kalau kita nak memantu memang kita tak nampak jelas. Tapi ini nak macam mana tahu you ada disebabkan cataract ke sebab tekanan darah tidak terkawal ke, kita boleh cek mata melalui fandoskopi, boleh jumpa doktor pakar mata. So kalau untuk yang kita cakap simptom stroke yang nampak curtain yang turun itu disebabkan dia punya itu saluran arteri itu dia kena block daripada empeline, bermaksud itu keturunan darah yang kecil dia blockkan saluran darah dekat mata. Itulah sebab kita nampak satu kita cakap langsir yang turun perlahan-lahan daripada atas ke bawah. Itulah yang saya bermaksud tadi itu. Tapi kadang-kadang tekanan darah kita yang tinggi yang tidak terkawal boleh menyebabkan kita ada penglihatan tak kabur, itu kita nampak kita bengkak dalam saluran darah dalam mata kita. Macam mana kita nak tahu? You jumpa doktor, biarkan doktor buat kerja dia. Okey. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita ni tak pasti ni, cerita-cerita tadi tu macam tak pasti. Ni saya ke tidak? Saya bagi tips satu lagi Kalau anda rasa mata ni ada masalah, pergi kedai spek mata, diorang pun sebenarnya agak pakar bagi tahu yang ni bukan masalah ni kena jumpa doktor. Dengarlah nasihat dia tu. Jumpa doktor. Maksudnya bukan masalah setakat rabun mata ni je. Rabun dekat ke rabun jauh dia kata ini bukan ni, dia kata bukan itu salah satu tips lah. Kalau dia kata memang bukan masalah rabun jauh rabun dekat ni, jadi pergi jumpa doktor. Yang keduanya pergi jumpa ke klinik kesihatan yang terdekat, dapatkan nasihat, jumpa dengan doktor. Kalau dia kata kena rujuk kepada bahagian doktor pakar mata, nanti dia akan rujuk kat situ. Jangan risau bahagian-bahagian situ. Okey, satu lagi soalan tambahan daripada Puan Siti Hasura. Ini mungkin soalan akhir lah yang kita boleh cover. Prof, ada kala bila cek di klinik bacaan BP tinggi, tapi bila cek di rumah bacaan normal lah. Yang ni Prof Ching dah cover tadi tu. Nak ambil kira bacaan yang mana? Mungkin boleh ulang lagi sekali Prof Ching. Okey. Biasanya pasien dekat rumah adalah lebih accurate daripada segi dia nak meramalkan adakah seseorang akan mendapat komplikasi tekanan darah tidak. So kalau tanya saya akan mengambil bacaan dekat rumah, dia punya purata kurang daripada 130/85, walaupun bacaan tekanan darah dekat klinik lebih daripada 140/90, saya tidak akan start ubat hipertensi. Tapi tengok berapa tinggi bacaan tu. Kalau let's say lah dekat rumah adalah bacaan itu adalah kurang daripada 135/85, tapi dekat klinik dia 30 mm mercury berbeza, mungkin kita akan startkan ubat kita cakap Betapro ke Cavitoro ke supaya dia punya badan tidak sensitif dekat environment. Sebab kalau kita tengok bacaan dia fluctuate sekejap tinggi, sekejap rendah, itu pun adalah satu risiko yang akan menyebabkan stroke itu berlaku. So kita akan tengok macam mana dulu. Okey. Terima kasih Prof Ching. Tapi dengan syarat tadi tu, yang dekat rumah tu kena calibrate juga. Kalau dah 2 tahun, 3 tahun tak tengok, takut yang baca kat rumah tu kurang tepat. Jadi kalau tak pasti kata kat rumah tu lain, kat klinik lain, bawa mesin tu juga. Kita calibrate dulu. Takut memang ada perbezaan. Jadi itu yang kita boleh lihat lah. Okey, soalan akhir kepada Prof Ching. Untuk hospital, ada tak daripada kita ada sebut tadi FMC Family Medicine Clinic ataupun kita kata klinik kesihatan keluarga, klinik perubatan keluarga. Betul Okey, daripada klinik perubatan keluarga yang ada di hospital tu, ada tak ada apa-apa servis ataupun perkhidmatan yang kita nak cerita, mungkin tadi yang besar, yang kecil, semua boleh tu. Apa benda tu sebenarnya? Okey, ini adalah kita panggil Putra Vivit Clinic. Maksudnya orang yang gemuk dia nak turunkan berat badan diorang dengan menggunakan ubat anti obesity, semua kita ada. Macam kita ada ubat liraglutide, Saxenda,
oral ke injection semua ada. So tak ada masalah. Kalau you datang sini, kita ada bukan saja bagi ubat, kita cakap dietitian, dia akan bagi advice nak macam mana makan, nak ukur you punya kalori. Kita pun ada psikologi. Kadang-kadang kita tak ada motivasi untuk buat exercise, dia akan motivate you. Kita ada cara, kalau kita stress, kita nak macam mana kontrol makanan kita, dia akan ajar cara-cara ni. Dan kita ada peer support group. So ini beruntunglah kalau kita ada masalah berkaitan dengan kegemukan ke underweight ke, boleh datang ke klinik kita. Klinik kita adalah dekat Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, sebelah Sultan Abdul Idris. Hospital Sultan lah dulu kita panggil, Hospital Sultan, sebelah dia saja. Okey, senang kata dekat belakang fakulti. Kalau nampak fakulti perubatan ni dekat belakang dia pun dia juga. Lepas tu kalau yang dekat klinik tu nanti tanyalah. Sebenarnya tak susah nak cari. FMC ni dia dekat tepi saja. Jadi nampak terus kat situ. Cuma tadi tu kalau pergi hospital tu kena bayar ke tak kena bayar ni? Ya, sebab ini kita bukan klinik kesihatan awam yang bayar RM1 dengan RM5. Yang dekat klinik kita biasanya kita bayar RM30. Sebab dia di bahagian MOE lah. Okey. So saya harap kita jelas ada soalan tu FMC free ke tak dah tanya dah soalan tu Okey, saya rasa kita dah melangkau. Sepatutnya kita janji habis pukul 11 sebab kita ada juga siaran lain selepas ini. Jadi saya mohon maaf kerana terlebih waktu 11 minit untuk hari ini. Tapi ucapan ribuan terima kasih kepada Prof Ching, kita punya selaku pakar bidang yang berkongsi pada hari ini. Ucapan ribuan terima kasih juga kepada semua penonton yang masih ada di sini. Sebelum log out, tolong klik dulu pendaftaran tu untuk kita daftar. Boleh tambah sikit? Okey, Prof Ching nak tambah sikit. Yang non-government servant. Kalau government servant memang free. Yang itu kita panggil ada apa tu? Dia dah ada siap-siap dah tu yang government punya tu Okey, dengan itu ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain siri. Tahun ini habis semua slot. Kita jumpa balik pada Januari sekiranya ada. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.